Salam semua, sampai masa lagi tahun ini, saya bersama isteri mengemudi sebuah trip vacation ke Norway Arctic. Yang menarik, kali ini kami menikmati pengalaman business class terbaik dunia 11 kali. Untuk perjalanan pertama dari Kuala Lumpur ke Doha, kami terbang dengan penerbangan codeshare dan dari Doha ke Oslo dengan award-winning Q-Suite Business Class Qatar Airways. Ayo ikuti travelog perjalanan kami kali ini dengan Qatar Airways ke destinasi akhir kita ke Oslo. Guys, kita hari ni kita nak membuat perjalanan jauh dari Malaysia ke Oslo bersama co-captain saya. Jadi anggaplah ini satu honeymoon trip dan semua anak-anak yang tak ikut. Bye. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Bye. Okay, semua. Bye. Seri tak salah abah. Dia tak salah abah pasal dia kena rakam. Tengok budak-budak nangis-nangis. Dah tak nangis. Tak payah nangis lah, drama je. Jaga halak, jaga perangai. Macam mana Pak Noh? Kuat-kuat. Ni dengan bulu gigi. Oh, rokoknya. Jaga halak. Ingat pesan abah. Ingat sana jadi pengatur yang baik. Bye. Bye. Sayang semua. Tinggalkan anak. Macam nak meninggal dunia. Selamat tinggal. Okey. Saya ada bawa pasport tapi saya tak boleh pergi. Okey. All the best. InsyaAllah jumpa lagi. Alright. Okey, kita sudah check in. Sekarang ni kita nak pergi masuk ke airside. Hari ni pengalaman kita adalah untuk terbang bersama Qatar Airways bersama kekasih saya. Tiada puisi. Ini kekasih terang ni, dia tak ada kekasih gelap. Gelap langsung tak ada. Jadi insyaAllah saya dengan Intan, kita akan transit di Doha sebelum kita sampai di Oslo. Tapi yang menarik adalah kita ambil package Platinum Platinum Transit Service. Jadi kita akan ada lounge dan kemudian ada orang meet and greet kita dekat depan kapal. Let's go. Bye. Okay guys, kita sekarang berada dekat lounge sementara menunggu. Hanya sampai nanti di Doha Airport saja kita akan dapat Al-Maha. Ini memang satu optional service. Kalau kata you all fly economy pun you boleh ambil Al-Maha services ni. Macam kita ambil Al-Maha services ni untuk Platinum Transit. Maknanya kita akan dapat meet and greet. Ada orang tunggu dekat depan kapal terbang. Keluar je dah ada orang pegang signboard. Jadi servis ni memang berbaloi. Sekitar 2 jam lagi kita punya flight. Kita dah ready sikit sebelum kita nak move on. Bye. Pukul 2.50 departure. Masa tu tak ada apa yang lebih menyelerakan kita adalah daripada tidur je. Go flat bed dan tidur sampai Doha. Kita baru saja sudah keluar saja lepas meet and greet. Dia bawa kita sampai ke transfer desk dan sekarang ni kita akan masuk ke screening untuk sebenarnya fast track. Okay, kita duduk di sini dahulu sementara pegawai yang bertugas tadi tu uruskan keperluan kita. Okay, bestnya sebab turun je tadi dari kapal terbang, terus kami dijemput oleh air hostess tadi. Masuk bas, tak payah tunggu orang. Kita je 3 orang dalam bas pun jalan. Sampai sini pula dia tunjuk shortcut. Orang lain beratur naik escalator semua, kita naik lift yang shortcut. Sampai sini dia suruh kita duduk. Tunggu dia lah pasport scanning semua tu.
dia buat semua. Cuma nantilah kalau kata kita nak keluar, of course lah immigration nak tengok muka kita. Tapi kalau setakat urusan transfer, jangan risau, dia boleh uruskan. Tu dah siap. Sekejap je. Dari kapal terbang tadi, kita turun sampai habis clearance dengan screening semua tu, tak ambil masa lebih, saya rasa dalam 10 minit saja. Semua sekali dibuatkan efficient. Dan servis ini adalah perks yang tambahan. Kalau kata kita ambil Al-Maha Platinum Service, memang meet and greet daripada depan kapal terbang sampai ke sini. No wonder airport ni adalah airport terbaik, 3 tahun terbaik di dunia dan juga 11 tahun yang terbaik di Middle East. Terbaik sewida saudara. Dari kapal terbang tadi ni rasa macam tak sempat bakar kalori, kita dah naik pagi ni untuk sampai ke lounge. Dan rasanya sesuai kalau kata kita nak bawa orang tua datang, macam mak bapak kita yang tak pernah naik kapal terbang, dia travel, ada orang hantar dekat KLIA, lepas tu dia akan sampai dekat transit di Qatar, di Doha ni. Air hostess kita ni dia akan bawa kita dari depan pintu kapal terbang. Bukannya tunggu kita melilau mencari semua kan baru jumpa. Tapi dia akan ambil daripada depan pintu kapal terbang, bawa kita ni, dia uruskan kita punya transfer tiket, screening, lepas tu turun saja daripada screening tu terus naik bagi sampai tempat untuk rehat tau. Sekarang ni nak ke Al-Murjan Business Lounge. So kita akan sit dekat sini dahulu sekitar 2 jam sebelum kita ambil penerbangan kita seterusnya ke Oslo. Al-Murjan ni business class dia memang ada sentuhan Louis Vuitton. Terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Dah excited dah nak tengok yang terbaik di dunia tu macam mana. Good morning. Orang-orang ini teramah. They greet us. Memang betul-betul kalau kata you all nak rasa macam jadi VIP sebenarnya, come to this place. Kita berada dekat Al-Murjan North. Dia ada satu lagi yang South yang baru dibuka. Yang kita boleh cakap yang ini adalah the world's best lounge. Ini adalah lounge business class yang terbaik di dunia. Saya rasa yang mahal di sini adalah the power of detail. Bila kita duduk sini, kita pakai jaket. Lepas tu bila wife saya, Intan, dia cangkut jaket dia dekat kerusi, ada petugas dia datang kat sini, dia bawa jaket punya tempat penyangkut jaket. Ada banyak lagi, ni baru permulaan saja. Kita baru dia sampai. Sekarang 5.50 tu, kita lebih kurang ada 2 jam saja dekat sini untuk kita experience the world's best business class lounge yang ada di Doha Airport waktu ini. Okay, sekarang ni kita ada menu kat sini dan kita scan the menu dan tengok apa benda yang keluar dari menu ni. Tengok, kita dah ada coffee latte. Kita nak tengok ni Al-Murjan Business Lounge punya menu yang kita boleh secara ala carte. Wow. Jadi ada scrambled egg, omelette, fried egg, eggs benedict, egg royale, Brussels waffle, boiled egg, semua ni kita boleh order secara ala carte. Dessert, water, fresh juice, detox, smoothie dan macam-macam lagi. Ya Allah, terlalu banyak benda, rambang mata. Jadi baik pergi toilet dulu. Tandas untuk lelaki, bersih, kering dan sentiasa dibersihkan. Tak habis kalau 2 jam untuk kita explore tempat ni. Ada banyak sangat kemudahan yang kita boleh rasai di sini. Kalau kata kita nak rasa sentuhan Michelin 3 star, kita boleh pergi ke Louis Vuitton punya lounge. Wow, tengok ada satu lounge lagi yang tersembunyi ni, terasa macam dekat lautan. Ini masih lagi dalam lounge Louis Vuitton. Dari sudut atas Al-Murjan Lounge, pemandangan The Orchard yang dibina semasa Piala Dunia Qatar memang sangat mengagumkan. Kawasan ini dihiasi lebih 300 pokok dewasa dan lebih 25,000 tumbuhan tropika dari seluruh dunia. Ia menjadikannya sebuah taman hijau yang tenang di tengah-tengah lapangan terbang yang moden. Dari atas, suasananya memberi perspektif berbeza. Seolah-olah kita melihat gabungan seni bina dan alam semula jadi dalam satu ruang yang megah. Makanan pula sangat banyak variasi dan dihidang seperti hidangan hotel eksklusif 5 bintang dengan layanan yang cukup sempurna.
Okay, sekarang kita akan ke luggage room untuk simpan beg-beg berat ni. Okay, lepas kita dapatkan kad ni, sebenarnya ini nombor lokal kita dan kita dapatkan kad dari reception. Dan ini bukan layan diri kita kena pergi pada reception untuk letak. Dan kita dah letak barang kita. Sekarang kita nak jalan-jalan, nak tengok apa lagi ada selain daripada ni Louis Vuitton tadi ni. Nantilah, tak sempat nak masuk ni pun tak sempat nak akses kali ni. Mungkin dalam transit yang lebih lama dan lebih panjang on the way kita balik dari Oslo nanti, insyaAllah kita boleh cuba. Al-Murjan Business Lounge ini dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk bilik sepi untuk kita berehat, bilik mandi bertaraf spa, gymnasium serta business center bagi mereka yang dalam perjalanan kerja. Ada juga private workstation, bilik mesyuarat dan family area, juga menyediakan ruang solat yang selesa. Ini tempat spa dan gym. Dekat dalam tu besar lagi. Jadi untuk masuk spa dan gym ni kita kena daftar di sini, reception dia, dan ni lounge dia. Sudah kita buat dosa banyak tadi, makan macam-macam. Jadi kita pergi ke gym untuk bakar semula apa yang kita dah makan. Jadi kalau nak buat meeting, saya boleh meeting dengan Intan. Masuk, jom kita masuk meeting, bincangkan urusan rumah tangga dalam meeting room ni. Tapi ini facility yang mereka sediakan, sama ada kita pakai ke tak pakai ke, itu terpulang pada kita lah. Tapi kalau kita dalam business trip, kadang-kadang kita ada board of director semua sekali pergi untuk satu business trip. Jadi kat sini dalam transit kita boleh mengatur strategi bagaimana untuk kita memenangi sesuatu. Jadi kat sini tempat mengatur strategi dia. Dan macam-macam lah. Kalau kata anak beranak pun boleh buat meeting ni. Kalau gaduh anak beranak semua tu boleh lah. Jom, meeting apa? Belakang saya ni adalah Souq Al-Mata. Souq Al-Mata ni dia macam mengambil inspirasi klasik-klasik Arabian punya style yang kemudian diadakan dalam kemodenan airport Doha ni. Kalau kita lihat nampak ni, ini identiti Qatar. Kalau kita lihat dekat the city of Doha, ada banyak bot-bot yang macam ni yang menandakan identiti Qatar yang asli, yang original. Dan juga di Doha juga ada satu Souq juga, Souq Al-Waqif. Yang tu kita boleh merasa the original Qatari. Dia berada dekat dia punya kebudayaan dia dengan dia punya seni bina dia. Yang ini menjadi macam satu front page kepada identiti yang semula jadi identiti yang asal orang-orang Qatar. Okey, jom saya belanja dengan 360 ni dan jalan dekat Souq Al-Matar. Tahun 2023, Ray TV melabur dana sendiri untuk membangunkan misi Madrasah Umum melalui Kemara Wahyu. Jadi projek ini memaparkan 23 tahun sejarah Nabi Muhammad SAW dari menerima wahyu sehingga kewafatan. Kos ni sebenarnya memang tinggi. Bukan saja produksi tetapi kos penerbangan, pengangkutan, permit, post production, muzik dan banyak lagi sebenarnya. Apapun, konten agama memang suka mendapat tajaan, tak seperti konten travel biasa. Untuk Ramadan 2026, di bawah misi Madrasah Umum, kami merancang untuk menayangkan Kembara Wahyu Nabi Muhammad sebelum wahyu. Siri ini sebenarnya memaparkan kisah hidup Nabi dari lahir sehingga Nabi menerima wahyu yang pertama. Sambungan daripada yang musim pertama dahulu. Ramai yang mencadangkan kepada kami supaya tabung dibuka untuk mereka mewakafkan pendapatan untuk membangunkan madrasah umum. Ramai yang nak menyumbang tapi tak pasti caranya. Untuk kali pertama, kami mempelawa penonton yang ingin bersama-sama kami untuk membangunkan madrasah umum. Kami menjangka tontonan untuk Ramadan 2026 ini akan melepasi angka lebih 5 juta tontonan pada tahun 2026. Lebih menarik lagi, perbincangan dengan TV Al-Hijrah juga telah selesai. Kami mendapat lampu hijau untuk disiarkan projek ini bukan sahaja di YouTube Ray TV tetapi juga di televisyen. Wakaf ini bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk arwah yang telah pergi. Ilmu yang bermanfaat ni sebenarnya salah satu daripada jalan yang masih ada lagi untuk kita kirimkan amalan pada arwah-arwah yang telah pergi. Jadi booster lagi bila tayangan ini sebenarnya ditayangkan pada bulan Ramadan dan konten ini pula kekal di situ, tidak dipadam-padam. Sumbangan tak kira jumlah. Kalau mampu 100, bagi RM100. Kalau mampu RM5,000,
bagi RM5,000. Yang mampu RM5, walaupun sedikit, tetap layak menjadi pendiri Madrasah Umum Kemara Wahyu. Marilah kita sama-sama mendirikan madrasah umum dan bersama-sama kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ke seluruh dunia. Tu beratur nak check in, nak pergi ke Oslo. Panjang beratur. Nanti kita akan terus je masuk. Let's board the plane to Oslo dengan Q Suite Business Class Qatar Airways. Kita melalui priority boarding. Kita dah sampai dah di atas Q Suite. Intan duduk sini, anti-social sikit. Jauh lah terpisah. Kita dapat kat tengah tapi kita semua dua-dua dapat window seat. Dah dapat tengok tingkap. Jadi tengok pemandangan, tak berebut. Tadi berebut. Besar, spacious dia punya ruang dia. Dan untuk privacy memang sangat cantik. Memang privacy. Kalau dengan isteri, merajuk isteri. Tapi boleh tutup ke? Ada. Boleh tutup lagi yang ni. Tapi kita punya isteri tak merajuk punya. Ini dah macam hampir-hampir macam first class tapi business class lagi. Dan kita ada tempat untuk simpan barang. Ada kita punya earphone. Dan orang semua tengah boarding. Kita dapat masuk awal. Typically business class mesti akan masuk lebih awal. Yang ni jangan bawa balik Ini bukan kita punya. Ini Qatar Airways punya. Ini untuk kemudahan kita dan kemudahan passenger selepas daripada kita. Jangan nakal-nakal sangat. Apa yang kita bayar bukan termasuk dengan facilities yang ada dekat sini. Hai, arah sebelah. Jauhnya kita. Tengah buat apa tu jiran? Sedap ke air tu? Sedap, air lemonade. Lemonade original dengan mint. Sedapnya. Okay, untuk penerbangan yang macam ni, seatbelt dia bukan cukup dekat sini saja. Pakai seatbelt ni juga. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Goodie bag yang gift yang diberikan dari Paris. Stokin, perfume, silica gel, lotion, lip balm yang diperlukan semasa kita travel. Okay, kita dalam persiapan kapal terbang ini untuk berlepas. Perjalanan dari Doha ke Oslo jadi lebih istimewa dengan Q Suite Business Class Qatar Airways. Yang paling menarik adalah pintu privacy inovatif. Bila ditarik, seluruh kubikel jadi ruang privasi kita sahaja. Ini adalah konsep pertama seumpamanya di dunia yang diperkenalkan oleh Qatar Airways. Suite ini fleksibel. Boleh jadi satu bilik privasi atau ada bahagian tengah boleh jadi connecting room untuk pasangan terbang bersama seperti dalam ruang bilik sendiri. Inovasi jenis ini menjadikan penerbangan bukan sekadar perjalanan tapi satu pengalaman yang mewah dan sangat personal. Ada chips kat depan. Ada chips dengan ada coklat. Candy bar tu ada. Candy bar? Ada KitKat, ada potato chip. Tengok lah. Jom. Ada info. Kita nak kena serang tempat tu. Nampak ada candy bar. Ada KitKat. Ada buah-buahan. Ada apa? Ada perut gigi. Dia ambil perut gigi dekat toilet. Dalam tandas business class juga diperkaya dengan sentuhan produk istimewa diptik dengan sentuhan spa. Wah, handsome-nya. Tak sangka. Berus dan ubat gigi pula terlihat lebih serius dan bukan asal-asalan saja. Ada juga ciri-ciri lain yang tinggi rincian yang direka mengikut keperluan semua penumpang termasuk kanak-kanak dan juga orang tua. Sorry? Would like to try Arabic coffee? Yes, please. This is traditional Qatari coffee. Correct, yes. Thank you. Ini traditional Qatari tea. Bagus untuk kesihatan. Dia rasa cengkeh.
Dia menjadi antibiotik yang natural. Contoh kita macam ni lah. Tengok rumah orang sebelah je. Dah tengah makan. Biasa orang sebelah, tapi sekarang dah orang depan belakang. Sempatlah layan menonton movie di Oryx One. Dengan lebih 8,500 pilihan hiburan Oryx One, memang sangat puas hati. Satu lagi yang menarik, sejak ada Starlink, pesawat Qatar sudah mula mendapat akses penuh internet kelajuan tinggi tanpa had dari pintu keberangkatan sehingga pintu ketibaan, termasuk di atas penerbangan untuk kelas ekonomi mahupun business class. Nak makan? Jangan risau. Dalam Q-Suite, kita bebas untuk tempah dari menu ala carte bila-bila masa yang kita suka. Konsep Dine Anytime ni memastikan setiap hidangan dari side dish hingga main dish sentiasa mewah, segar dan sedap. Okay, bye. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Okay, dah sampai di Oslo. Terima kasih Qatar bawa sampai ke sini. Terbaik. Perjalanan tak penat. Sampai-sampai kita dapat cukup rest dah. Kita dapat cukup makan. Puas lah. Makan puas sangat. Macam makan dekat 5-star hotel. Okay, jom kita masuk Norway. Inilah kerjaya saya sebagai CEO Rakesh Travel. Isteri pula, doktorat, birokrat, akademik yang keluar dari dunia universiti menjadi pengajar pendidikan awal komuniti. Bila kami ada peluang, kami akan keluar bersama-sama mengembara seperti dahulu semasa kami di awal perkahwinan 18 tahun dahulu. Cuma kali ini bukan jalan-jalan tetapi jalan-jalan bawa orang. Okay, kita dah siap-siap untuk kita terbang ke border sebenarnya. Ejaan dia bodoh. Bersama rombongan Cik Kia, Grekation 385. Okay, kita dah naik kapal terbang. Itu kapal terbang kita, Scandinavian Air System, SAS, dari Oslo ke border. Sebut betul-betul, border. B-O-D-O Palang, border. Ini dia kapal kita. Cuaca suam-suam saja, lebih kurang 15 Celsius. Okay, kita sampai dekat airport Boda. Welcome to Boda. Okay, kita ambil beg dahulu. Sekejap lagi kita akan pergi ambil kereta sewa dan kemudian kita jalan-jalan dekat Boda. Daripada udara pun dah excited. Dah cantik kan? Tengok. Kita semasa kita descend saja tadi, kita turun, kita dah nampak dia punya landscape. Itu baru tengok dari udara tu. Memang cantik lah. Landscape dia like no other place lah. Betul? Like no other place. Eksklusif. Bila bag ni dah ada baju kan, dah boleh kenal. So Falahi dah tak payah pergi gym dah. Dia angkat bag saja. Ayana tunggu apa? Ayana dah jadi orang artik dah. Dah jadi orang artik. Nanti cari follower. Okay, dekat sini kita pergi market Nur Asia. Nur Asia ni untuk dapat yang halal dan juga Asia food. Dia dekat Pekan Bodoh je, Pekan Border. Roti canai, tak ada roti canai. Petang ni kita jalan nak pergi Rema, ada 7-Eleven. Tapi kita nak pergi Rema tu, Rema 1000 itu adalah supermarket yang ada dekat Bodah yang ada daging-daging halal.
Kita boleh tengok ayam pun ada. Tak susah. Depan ni je. Parking percuma selepas jam 4 petang. Lepas dia punya time percuma tadi tu, memang harga Viking. Okay, kita dah sampai ke rumah di Buddha. Para peserta semua tinggal di hotel yang berdekatan dan kapten tinggal di rumah ni. Rumah ni kecil je. Dia ada kitchen, nanti kapten akan masak kat sini. Tu dia. Here comes the captain. Terima kasih. Datang rumah lagi. Okay, silakan keluarkan beg. Saya buat house tour. Okay, rumah ni cantik dan comel sangat. Owner dia tinggal di tingkat atas. Jadi kami sewa di tingkat bawah. Dia buka kasut tau. Agak rare. Biasanya rumah orang putih ni pakai kasut. Okay, sini kena buka kasut. Boleh letak kasut sini. Okay, ni dia punya bedroom. Toilet dia besarnya. Tu dia punya ruang tamu. Besar ni. Tempat makan boleh duduk 6 orang. Dan the kitchen. Ini boleh simpan semua pis. Boleh bekukan balik malam ni. Okay, that's all. Terima kasih kerana menonton. Ini baru saja permulaan. Jangan lupa, kami akan bawakan anda bersama keluarga Raycation ini menjelajah Norway Arctic. Satu destinasi yang membuatkan saya terfikir, jika ini sudah cantiknya dunia, bagaimana pula cantiknya syurga Allah nanti. Subhanallah. Ada juga perkongsian tentang pengalaman memancing di Arctic. Adakah saya akan meneruskan lesen memancing ikan kod dan polok dari Faroe Island ataupun akan kembali membangau tanpa ikan? Ikuti dalam episod yang seterusnya. Alamak, tali pinggang tak pasang lagi. Macam botak pula. Okey. Kita tengok apa menu yang ada dekat sini. Kita scan. Tak ada pula. Kena masuk wifi dia dulu. Airport terbaik di dunia ni. Dan hostess. Ini lounge Louis Vuitton dari Yannick Rice. Yannick what? Sana dulu. Tengok bersepahnya rumah orang ni. Kasut-kasut ni dah buruk. Sedap. Habis. Habis Allah. Habis sikit. Tak rasa sakit.